bukan kurap. Kad kilometer perjelas, ketiak kemerahan angkara cuba. Produk tiruan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Usahawan sensasi, Liana Rosli, atau lebih mesra disapa Kad Kilometer, tampil memperjelaskan kontroversi yang timbul selepas foto percutiannya bersama keluarga di Pulau Langkawi menjadi tular. Foto itu menarik perhatian netizen kerana keadaan ketiaknya yang kelihatan kemerahan sehingga menimbulkan spekulasi bahawa ia mungkin masalah kulit seperti kurap. Memetik portal Mstar, Kad Kilometer menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan kemerahan itu berpunca daripada penggunaan produk tiruan yang dijual menggunakan namanya sendiri. Itu bukan kurap. Kulit saya memang elok sebelum ini. Cuma hari itu saya cuba pakai produk saya yang dijual secara tiruan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Saya beli dan guna sendiri untuk pastikan ia selamat atau tidak. Sebab pernah viral sebelum ini, jelas Kad Kilometer memang teruk kesannya pada kulit. Keadaan kulit itu jadi lebih teruk bila saya mandi laut semasa bercuti. Sebab itu saya selalu ingatkan orang ramai supaya berhati-hati. Dan jangan beli produk tiruan kerana ia boleh merosakkan kulit. Ujarnya lagi, sudah beberapa bulan, tapi masih belum pulih sepenuhnya. Tambahnya,